Pernahkah anda terfikir, rahsia panjang umur anda mungkin bukan pada diet atau senaman semata-mata, tapi tersembunyi jauh di dalam setiap sel tubuh? Ya, kita bercakap tentang mitokondria. Kilang tenaga kecil ini bukan sahaja membekalkan kita tenaga, tetapi juga kunci kepada proses penuaan. Apa itu mitokondria dan bagaimana ia mempengaruhi usia kita? Mitokondria menukar makanan kepada tenaga, iaitu ATP yang penting untuk semua fungsi sel. Tanpa ATP yang cukup, sel kita lemah. Apabila mitokondria rosak akibat usia atau gaya hidup, proses penuaan akan berlaku lebih cepat. Ini bukan sahaja tentang kedutan, tetapi risiko penyakit kronik dan kemerosotan organ. Fungsinya sangat kritikal untuk kesihatan jangka panjang. Jadi, bagaimana kita boleh care semula mitokondria kita? Kuncinya pada nutrisi yang betul, seperti makanan kaya antioksidan dan senaman berkala. Tidur yang cukup dan mengurangkan stres juga penting. Dengan menjaga mitokondria, anda bukan sahaja boleh hidup lebih lama, tetapi juga lebih sihat dan bertenaga. Rahsia awet muda mungkin di tangan anda.